Hai, ini cerita tentang perfume. Satu hari, saya berjalan menuju ke kelas. Tiba-tiba, ada satu bau yang menarik perhatian saya. Wangi sangat. Hei Azli, sama kau berkerut-kerut tadi. Tinggal apa tu? Tak, apa yang dia tadi. Pasal dia tadi. Apa itu bau benda wangi tau. Aku rasa perfume seorang. Bau dia wangi sangat. Kau kenal dia tak? Aku rasa tak kenal. Maybe diorang kot sebab diorang tengah rekod perfume, diorang kan baru jadi duta. Oh, iya ke? Awak sini. Kenapa? Awak student kan? Ya, saya perfume ke? Nak? Ni saya jual perfume. Ya, harga makin ringgit. Okey. Bau long lasting. Bau dia bau macam putih-putih, fresh-fresh gitu. Sesuai lah untuk student yang macam kita daripada kelas. Pagi suka datang. Nah, tengok. Awak nak spray pun boleh. Wangi. Berapa harga? Harga dia RM25 je. Ini untuk yang range biasa lah. Kita ada juga special edition kalau awak nak. Okey. Menarik tu. Bagus juga produk ni. Murah dan mampu milik. Rasanya saya pun boleh beli lepas ni. Oh, awak ke yang bau wangi pagi tadi? Dah sebab saya pakai perfume ni. Perfume ni nama dia Luxurious Perfume. Apa ni? Saya ada banyak program. So saya pakai perfume ni yang lama. Dan dia juga basuh wuduk. Yang satu harga dia murah. Harga student. RM5 je. Oh, patutlah sampai sekarang bau tu masih ada walaupun dah hampir petang dah. Nak tahu bau tak? Boleh juga. Kita Luxurious Perfume. You're seeing the story.